Bajet memang kurang lah. Pasal apa? Latihan-latihan dan peralatan yang harus digunakan oleh satu pasukan elit yang macam ni memerlukan perbelanjaan yang besar. Dan mungkin di waktu itu kita tak sangka yang peralatan ni amat berharga. Mungkin ada dua benda yang boleh saya cerita. Yang pertamanya, bila kita nak buat penyerbuan kapal terbang, kita memerlukan satu tangga yang special. Tak boleh tangga biasa-biasa je. Jadi kita kemukakan untuk membeli tangga yang special, dikeluarkan di Southampton. Dia orang ada keluarkan tangga yang special untuk manjat kapal terbang ni. Di England ke? Di England. Di London. Tetapi kita dinasihatkan supaya buat tangga ni locally di syarikat Diethelm masa tu. Okey. Di PJ. Saya bagi tahu dia orang punya aluminium tu tak tahan. No, you try lah buat. Sebab duit tak pernah ada. Duit tak ada. So kita buat, kita tempah. Bila kita tempah, kita pakai tu, hari yang pertama kita